Okay, bismillah, kita start market update dengan umur kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Asif Aziz. So, malam ni kita akan tengok market update untuk 28 Julai, hari Selasa. Kita start dengan index. Kita tengok S&P, Nasdaq, Dow Jones. Lepas tu kita tengok Bitcoin dengan Ethereum. Dan last sekali baru kita tengok futures, crude oil dan FCPO. Okay, jom kita tengok dulu Dow Jones. Kita tengok okay, ada pergerakan uptrend yang nice kat sini. So kita tengok lower time frame. Okay, nampak ada kat sini. Okay, kita tengok lagi 1 minute. Tengok, okay, kat sini macam ada nice untuk kita study dia, tapi kat sini tak, not very volatile petang. So petang tu tapi dia masih uptrend lah kat sini. So dia uptrend kat sini, lepas tu dia buat test dan dia breakout around here pukul 3 petang. So kita boleh entry kat sini, stop loss kat sini, previous support tetap kat sini kan. So dalam 40 tick, 50 tick. Okay, dia jalan pullback, cuma tak hit kita punya cut loss. So kat sini dah pukul 4, sejam dia tak bergerak. Lepas tu dia ada rebound, so kita boleh adjust alert kat sini. So kita standby, kalau ada big strong candle yang break down, kita exit. Okay, kat sini, okay, kat sini ada strong candle, kita boleh naikkan trailing stop kita dekat, mungkin dekat sini dulu. Okay, lepas tu dia jalan. Okay, kat sini dia pull back lagi, dia rebound lagi balik. Ini dah pukul 5, candle masih tak strong lagi, masih kecil-kecil, tapi kat sini masih valid. Volume dia up kat sini, so nice. Masih tak ada abnormal lagi kat sini. Sini small candle, first sign, cuma dia masih dalam momentum uptrend. So kita biar dulu sampai pukul 7, baru datang balik volume candle, big candle. So kita boleh adjust lagi kita punya trailing dekat sini, kat tempat rebound ni with strong candle. So kita pump kat sini. Okay, kat sini dah volatile, kita kena hati-hati time dia pull back. Kat sini ada 4 strong candle, pull back valid, so low volume. So kita masih hold lah kat sini kalau low volume. Tapi kalau very volatile, pullback pun high volume, kita kena bersedia. Okay, kat sini masih nice, tak ada, masih valid. Okay, kat sini pun kena jaga-jaga juga, tapi masih uptrend. So macam ada tail kat sini, double tail, so double top, kena hati-hati kat sini, tapi masih maintain. Contoh kat sini double strong candle kan, kita boleh adjust kita punya trailing dekat tempat rebound ni. So kalau dia break, okay, kat sini macam ada long lower tail with strong, very strong candle kan. Ini candle volume paling strong, so kita boleh adjust kat sini lah. Kalau dia hit, kita exit terus. Tapi kat sini dia tak hit. Tapi kalau macam ada trader yang dah cukup, boleh exit je, dah dapat banyak kan. Tapi kalau base rules masih hold. Kat sini, okay, kat sini dia naik. Okay, kat sini dah tak cantik sebab dia naik, cuma volume dah kosong kat sini. Lepas tu followed by double red candle kat sini kan. So satu kat sini, boom, dia keluar small candle. Kat sini pun dia keluar small candle juga, tapi price masih naik. Kalau tak keluar lagi, mungkin kita boleh adjust kat mana. Okay, mungkin kita boleh adjust bila dia make consistent pullback kat sini kan. So bila dia break, kita boleh exit terus lah. So kat sini
dia konsisten, kita boleh naikkan mula-mula dekat sini satu, so konsisten lagi kat sini, so dia rebound lagi kat sini sampai kat sini. Tapi kalau dah dapat sign early, kita boleh exit terus lah, sebab kalau kita tengok kat sini dia jatuh banyak dan sama dekat tempat kita dapat double top sign ni kan, so sama je dengan tempat kita entry. Tapi kalau base rules kita kena tengok adakah kita nak keluar based on feeling ataupun sistem. So kat sini dia terus pump jatuh. Kalau letak stop limit dia trigger lah, cuma kalau letak alert je mungkin jatuh banyak lagi. So kat sini satu candle je dah 100 tick, so rugi lah. So better kita naikkan trailing, set terus stop end, sebab kat sini nampak macam konsisten tapi volume hilang. Dan lepas tu kita tengok dia sideways sampai pukul 11 tadi baru dia nak rebound balik. Tapi overall trend ni macam dah habis dan sekarang dia nak buat trend baru lah. Okay, tu je untuk Dow Jones. Nampak nice. Kalau kita tarik, tengok satu trend besar ni kita hold kan. Kalau kita tarik dari sini pukul 3 petang sampai kita hold kat sini lah. So kat sini macam ada dia break neckline, double top. Lepas tu tapi double top kita boleh exit kat sini ataupun kita boleh exit kat tempat tadi yang sama je, 200 lebih tick. 200 ini 320, sini 200 tick, lebih 100 tick dengan masa lebih sejam 2 jam. So okay je nak keluar mana-mana, tak lari banyak. Okay, untuk Dow Jones kita tengok lagi Nasdaq. Okay, Nasdaq jatuh 9. Tengok S&P tadi, dia sebatang. Kalau kat sini Nasdaq jatuh banyak. Dan kalau kita tengok Nasdaq punya trend pun masih bearish berbanding Dow Jones, dia uptrend kan petang tadi sampai malam. Tapi Nasdaq petang sampai malam masih bearish. So kat sini pun tak ada setup yang menarik sebab kat sini dia dah kacau. Pukul 8.30 tu dah kacau trend setup, so tak ada, dia terus pump je kat sini, dia terus jatuh collapse, so dia terus naik. So tak ada big trend kat sini untuk hari ini. So dia sideways je daripada pagi, sideways tak sideways lah, cuma tak ada nice setup. So sideways sampai malam. So kat sini dia volatile sikit, so kita tak nak berada dalam kawasan ni sebab very volatile. Jatuh pun tak konsisten, dia up and down, kita takut terhit stop loss, termakan stop limit. So kita tak nak terlalu volatile, kita nak cari setup yang macam Dow Jones tadi. Okay, lagi kita tengok Hang Seng. Okay, Hang Seng pun nampak macam uptrend ikut Dow Jones. Okay, tapi tengok bigger time frame 3 minit. Okay, 5 minit. Okay, nampak macam ada kat sini kan, tapi ini setup pukul petang. So resistance di petang, cuma ada lagi resistance terikat kat sini lah, so tak nice sangat. Kita tengok esok apa yang jadi kat Hang Seng. Kalau tengok 1 minit pun kalau kita ada resistance dekat sini macam ok, test kat sini, cuma kat sini dia macam
lembah sangat dan volume pun above average. So tak nice. Kita nak di uptrend tu laju lah. Kat sini pun slow rising, lepas tu tiba-tiba consolidation dia volatile. So baik kita tunggu next setup yang lebih cantik lah. Okay, lagi kita tengok crypto, Bitcoin. Okay, Bitcoin malam tadi pun downtrend, petang pagi sideways, selepas malam dia jatuh banyak. Okay, tengok 3 minit. Okay, kat sini yang jatuh kan. So pukul 7 pagi dia terus bahagi sebatang. 6:30 pagi jatuh. So dia sideways dan tak ada apa. Okay, kalau kat sini pun kalau very strong candle, very high risk, better not take this risk lah. So, kalau kita tarik kat sini sebatang pun dah big. Kalau kita tarik sampai support lagi lah bigger kan, bigger risk. So tak berbaloi, kita cari setup yang lain yang low risk bagi high reward. Kat sini pun dia tak pergi mana, dia sekejap je, pukul 6:30 sampai 9, so 2 jam je. So tak pergi jauh mana juga lah. So beberapa candle je dia bagi, lepas tu dia dah sideways. So tak berbaloi. Cari ni semua. Kita tengok Ethereum. Okay, Ethereum pun sama, dia terus 6:30 tadi. Tapi kalau ada trader yang main chart pattern, nampak macam ada kat sini kan. So kat sini macam ada. Tapi saya tak trade chart pattern, saya trade horizontal je. So dia dapat cash kat sini, mungkin first strong candle ni dia dapat. Tapi 6:30 siapa yang tengok, dan dia dapat lah satu push pukul 6:30 pagi. Okay, itu untuk Ethereum. Kita tengok lagi futures. Kita tengok dulu crude oil. Crude oil kita tengok, okay, downtrend selepas cap hari Isnin. Tengok lower time frame kat sini, nampak macam ada setup, long setup kat sini. Okay, tengok lower time frame. Okay, tak ada strong candle pukul 8. Kat sini lah, pukul 8 tu ada, tapi not fresh breakout, dia sideways balik kan. Kalau kita ada kat sini downtrend yang tak ada volume lah. So kita nak bila dia downtrend, volume up. Tapi kat sini 4 pagi, kita tanda kat sini pukul 8 suku. Okay, sini macam okay, cuma volume pun menurun kat sini, not very nice. Ada test breakout kat sini pukul 10. Tengok bila dia punya flag batang tiang tu tak strong kan, volume pun rendah. Bila dia breakout, kejap je dia masuk balik. So kat sini pun tak jadi. Kat sini kalau kita tanda, okay, sini macam nice, dia volume up. Okay, tapi consolidation pula kan, consolidation dia volatile, tapi volume okay tak ada. Cuma per movement dia big lah kat sini, daripada 82 sampai 80, so 2 point. Tapi kalau tengok setup, ada test dan dia breakout kat sini. Cuma sebelum dia breakout tu pun dah
keluarkan habis minyak dekat sini. So sebelum kat sini pun ada sebatang, sebelum dia break out sudah pancit. So, bila dia dah break out, so tak pergi mana, masuk balik dalam resistance line. Dan sekarang pun tiba-tiba pukul berapa ni, 11 malam, tiba ada dump sikit. Tapi kalau tengok setup pun masih tak ada. So crude oil masih bagi sebatang dengan without proper setup lah. So better tak payah tarik, better tak payah take position lah. Okay, kita tengok FCPO. Okay, FCPO pun sama, masih bearish. Tapi kat sini pun lepas dia dah, okay, kat sini kalau kita tanda resistance kat sini pun dia sebatang je, so tak naik sangat. Kita nak dia ada volatile kat sini, volume up, tapi kat sini tak ada, so sebatang je. Test pun ok lah, kat sini kita boleh lah, cuma breakout dia dekat sini kan, close opening pagi tadi, tapi dia gap down. So gap ni dia punya risiko 20 tick. So ada trader yang nak ambil, ada trader yang tunggu dia pull back. Tapi kalau dapat cash ni pun dah cukup baik lah, dapat 30 tick kan. Tapi saya tak take this trade sebab resistance dia tak cukup strong lah. So batang dia tak volatile selepas dia baru reversal dekat sini. So kalau dia ada volatile volume banyak kat sini, mungkin saya entry pagi tadi. Dan kalau kita tengok gap ni pun candle dia kecil kan, so ragu-ragu kat situ. So better tak payah sebab stop loss pun lebih 20 tick. Dan lepas kita tengok dia pull back lah sekarang. So kita tengok esok adakah dia boleh maintain above this upper gap ataupun dia break dan dia fly. Tapi kalau tengok sekarang dia masih dekat support ni lah. So kita tengok lah, kalau dia rebound kat sini nice lah untuk dia jatuh lagi. So tu je untuk market update Selasa 28 Julai. Kita kalau ada soalan yang tak faham boleh tanya. So kita jumpa esok insyaAllah. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah Tuhan. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okay, thank you dah study sama-sama malam ni. Kita jumpa esok. Bye bye. Assalamualaikum.